Ke? Saya nak interview orang ni. Dan salam sejahtera tahniah diucapkan kepada pelajar baharu SPM 1 semester 1 kerana telah berjaya masuk ke Kolej Vokasional Matang untuk sesi baharu ini. Kita melihat beberapa pelajar yang sedang mendaftar tetapi suasana terlalu padat. Kita boleh saksikan. Jom. Adalah suasana budak yang sedang mendaftar asrama. Kita boleh tengok. Ditanyakan kepada Sri Olanda dari Exco Kolej Kediaman, bagaimana prosedur mereka hari ini, berjalan dengan lancar? Ya, so kami ada 2 kaunter. Sini ada kaunter nombor untuk ambil angka giliran lah. Terus sini ada 2 kaunter untuk yang layak asrama dan sini ada satu lagi untuk rayuan dan ini untuk ditapis lah sama ada diterima atau tidak. So ada 2 benda lah, situ 2 meja untuk yang layak dan akan ditapis. Ya. Jadi maksudnya proses untuk pendaftaran asrama mereka perlu merayu dahulu dan akan ditapis semula di mana mereka akan memilih sesiapa yang layak dan juga tidak layak untuk asrama. Saya Emira nak tanya apa perasaan bila anak buah bila anak buah berjaya masuk ke Kolej Vokasional Matang. Apa perasaan? Pertama kali banggalah sebab dia lepas daripada tahap yang mula-mula kan isi online, lepas tu interview lagi, lepas tu baru dapat. Maksudnya dia dah berjaya lah. Memang banggalah sebab dia memang dapat. Lepas tu bila cek di luar dia pun dapat tawaran asrama pun rasa bangga dapat juga. Dapat dah berjaya masuk. Dah. Okey, itu je lah. Okey, terima kasih. Ya. Apa perasaan dapat? Assalamualaikum cikgu. So, hari ini saya nak tanya cikgu macam mana proses pendaftaran student baru. Adakah cikgu berasa gembira mendapat student baru? Nak kata tak gembira kan? Payah juga. Paksalah cakap gembira. Tak gembira. Budak baru tu. Macam mana proses pendaftaran? Okay. Proses jalan lancar. Hari hujan. Hari hujan? Ya. Nanti cikgu belanja saya makan kantin. Belanja makan. Apalah kantin. Buat you lah. Okey, terima kasih cikgu. Cikgu kita pergi koperasi. Kat situ baru tahu yang dah lulus tu. Apa perasaan awak? Hari ini kita dah banyak handle student, so macam mana perasaan tu? Okay. Kalau perasaan saya amat gembira lah sebab saya dapat bantu adik-adik yang nak masuk ke Kolej Vokasional. Dan lagi kali pertama untuk yang pergi ke asrama. Tahniah diucapkan. Tahniah diucapkan kepada yang dah dapat masuk asrama lah sebab dia orang akan dapat satu pengalaman yang akan menarik di dalam hidup mereka. Sebab dekat asrama tu tidak akan bergaul lah dengan rakan-rakan. Tak semua dapat masuk asrama. Kalau tengok situ memang banyak yang rayuan. Okay, terima kasih Ali. Kalau cikgu saya nak tanya macam mana cikgu perasaan cikgu mendapat student baru, and then macam mana prosedur untuk pendaftaran hari ini? Okey, pertama sekali perasaan tu gembira lah. Kita menerima pelajar-pelajar baru untuk kohort baru ni lah. Yang masalah dia kita hadapi sekarang ni, kita punya ramai sangat pelajar masuk. Yang ini kita masuk dalam 5 kohort. 5 kohort yang itu yang menyebabkan kepenuhan kapasiti untuk asrama. So untuk ibu bapa yang datang yang tidak dapat asrama, kami memohon maaf dan harap bersabar. Pada bulan 3 nanti kuota akan dibuka dan boleh masuk asrama pada bulan 3 nanti. Saya nak tanya apa harapan cikgu untuk student-student baru? Harapan dia
usaha ibu bapa menghantar anda ke kolej vokasional diharapnya tidak dilunturkanlah. Harapnya pelajar terus berusaha, gigih dan mempelajari di kolej vokasional lah. Jangan sia-siakan peluang anda di kolej vokasional. Okey, terima kasih cikgu. Saya Emira nak tanya. Ini salah seorang parents dari ni kan? Ya. So, macam mana persediaan pakcik untuk kemasukan anak pakcik ke Kolej Vokasional Matang? Persediaan lengkap. Tinggal tunggu giliran sajalah nak daftar. Jadi, apa harapan pakcik untuk anak pakcik untuk yang sambung belajar kat sini? Untuk semua mudah-mudahan maju jaya dan dimudahkan semua urusan. InsyaAllah. Terima kasih pakcik. Okey. Tanya, ini adalah one of student baru, ya. Jadi saya nak tanya apa perasaan setelah dapat berjaya masuk selepas interview, selepas mendaftar online. So apa perasaan bila dapat masuk college? Biasa-biasa ya. Biasa-biasa. Oh. Biasa-biasa, saya dah rasa apa. Tapi apa harapan bila dapat masuk college ni? Dapat lulus lah, Semoga dapat ni lah. dapat markah bagus. InsyaAllah. Okey, terima kasih. Sama. Nama? Valencia Irene, Dapat program? Dari program? kosmetologi. So maksudnya memang awak merayu first choice lah Ya. program kulinari. Ya, Memang minat lah. So kenapa awak nak masuk kulinari? sebab saya nak meningkatkan kemampuan dan keterampilan saya. So bila dah dapat tu macam mana perasaan? Happy. Ya, So ni nak tanya jugalah apa harapan awak bila dah masuk KB ni macam mana? harapan saya nak berjaya dan boleh masuk dengan result dengan cemerlang lah. Kalau boleh sampai diploma. Oh dah sampai di rumah. Ya. Okay. Congrats dapat masuk. Kita Cikgu Syahir dari program Seni Kulinari. So saya nak bertanya dengan cikgu, apa persediaan untuk cikgu pada hari ini? Assalamualaikum dan selamat pagi. Untuk pagi ini persediaan dia berjalan dengan lancar. Tetapi disebabkan hari ini kita hanya buka kaunter satu hari, jadi keadaan agak padat sikit lah. Tetapi semuanya berjalan dengan lancar dan berharap pelajar-pelajar yang baru ni datang dapat belajar dengan baik di KB Matang ini, dan kami semua menerima mereka dengan hati yang terbuka. Selamat datang ke KB Matang dan selamat maju jaya. Sekian, terima kasih. Terima kasih cikgu. Bersama dengan Miss Kina, ahli Majlis Perwakilan Pelajar. So hari ni saya nak tanya, dekat sini diorang tengah buat apa? Selamat pagi. Okey, dekat sini adalah bahagian percubaan baju. Jadi dekat sinilah mereka akan cuba baju korporat, baju sukan dan baju bengkel. Saya nak tanya ayahanda kita, pengarah cemerlang Kolej Vokasional Matang, apa harapan dan perasaan ayahanda untuk student yang SVM 1 ni? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya yang baru masuk diterima untuk kod 2026 ni. Jadi harapan pertama harapan tu memang sangat besar lah kepada semua anak-anak yang bakal menganggotai warga Kolej Vokasional Matang, supaya bila saja anak-anak pelajar ni mengikuti bidang program ditawarkan, biarlah dia meneruskan cabaran itu sehingga selesai dengan diploma mereka terima di tangan. Sebab kalau masuk
satu kali intake kalau penuh, kita patut terima 295 pelajar. Jadi 295 ni nak dilihat pada tahun 2030 semuanya nak pentas berconvocation untuk terima diploma di tahun masing-masing. Jadi itulah harapan yang mengunung ini, cuma terletaklah kepada sejauh mana anak-anak pelajar yang baru ditawarkan untuk 10 program bina pengajian yang kita ada, mereka sendirilah yang sewajarnya mengubah budaya sikap, kerana KV adalah bukanlah sekolah pilihan kedua, sekolah pilihan, institusi kolej pilihan, dan kita memang 100% institusi yang melaksanakan dasar sertifikat negara. Lepas tu sebagai pengarah di Kolej Vocasional Matang ni, saya amat yakin bidang yang mereka ditawarkan pada pelajar ni ialah sesuai dengan minat mereka. Dan sudah pastilah kita melihat kejadian itu berlaku, dan untuk makluman yang berada melihat YouTube ini ke streaming ini ke, setakat saya bercakap ni, kau boleh pasaran lepasan Kolej Vocasional Matang ialah 100% pada setiap convocation. Dalam masa 6 bulan pertama lepas convocation tu semua dah ada kerjaya sambung pengajian. Dan paling tidak pun mereka ada keusahawanan sendiri. Jadi untuk anak-anak yang baru masuk, teruskanlah perjuangan, kerana atas bahu anak-anak SBM kod 206 adanya harapan besar yang diletakkan oleh bapa penjaga masing-masing. Dan anak telah buat keputusan meninggalkan arus perdana tu, sekolah menengah. Dan bila duduk dalam sistem TVET, bersedia dengan semua bentuk jabaran yang berbeza dengan sekolah asal masing-masing. Jadi saya kata moga Kolej Vocasional Matang ni terus memacu kecemerlangan, dan kecemerlangan yang kita nakkan kepada anak pelajar ni bukan hanya melihat sudut mereka berjaya cemerlang di akademik, malahan keutamaan saya sebagai pengarah adalah nak melihat kemantapan sahsia kerohanian anak-anak KV pada tahap terbaik. Inilah di antara elemen utama untuk kejadian sukses dan kerjaya masa hadapan mereka. Selain mereka kena juga berjuang untuk mencapai keputusan terbaik dalam mereka punya setiap peperiksaan akhir pada setiap semester. Itu saja, sekian. Selamat mendaftar melaporkan diri. Selamat menyertai warga Kolej Vocasional Matang. Syabas dan tahniah kepada semua ibu bapa penjaga yang anak-anak, tuan-tuan dan perempuan telah ditawarkan ke Kolej Vocasional Matang untuk tahun pengajian 2026. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, salam sejahtera semua. Jadi saya mendaftar anak ke Kolej Vocasional Matang pada hari ini, program teknologi pembinaan. Jadi saya memberi galakanlah kepada ibu bapa pelajar-pelajar yang ingin belajar di Kolej Vocasional dalam bidang TVET agar beri galakan kepada anak-anak untuk belajar. Sebab pendidikan TVET ni satu pendidikan yang sangat berguna untuk kemajuan negara pada masa hadapan. Okay. Saya juga selaku pengarah Kolej Vocasional Kuching juga sentiasa menyeru pelajar-pelajar yang berminat dalam bidang pendidikan TVET untuk sama-sama melanjutkan pelajaran di Kolej Vocasional di seluruh Malaysia. Artinya di Kolej Vocasional Kuching dan Matang khasnya. Alright, terima kasih. Perempuan. Ini empat. Yang lain tu ada kemudian ada luar ini apa? Untuk majalah. Ketua dengan kata kajang. Selamat pagi, salam sejahtera. Saya berasa sangat gembira kerana saya dapat sekolah di Kolej Vocasional Matang
dan saya sangat teruja kena dapat mengenal orang baru di sini. Bagaimana rasa duduk di asrama ni? Best, seronok. Takut ya? Tak. Okey. Jalan bagus-bagus, pergilah tujuan ke jalan yang benar. Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari tu barang-barang untuk makanan bermasak sedang loading. Kita juga sedang menimbang barang-barang untuk makanan pelajar asrama. Order termasuk pelajar-pelajar baru juga. Terima kasih.